Perkarangan Mahkamah Kuala Lumpur ini, ya Allah, Kau telah kurniakan kemenangan kepada sahabat kami, saudara Yusuf Rauta, ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Mahkamah telah membuat satu keputusan pada tarikh 12 Jun 2025 yang Arif Muhammad Jamil Hussein telah mendengar lagi sekali poin-poin daripada peguam bela, poin hujahan daripada pendakwaan, dan telah mendapati walaupun dadah ganja dan 2 pistol tiruan itu tidak dipertikaikan dari segi dadah dan pistol, tetapi paling penting milikkan, kawalan, jagaan, pengetahuan telah gagal dibuktikan oleh pihak pendakwaan. Selain daripada itu, Mahkamah juga telah membuat keputusan di mana Mahkamah telah menyatakan dengan jelas bahawa amat tidak selamat untuk memanggil Yusuf Rauta membela diri. Bukan sahaja tidak selamat, tetapi terlalu banyak kemungkinan, terutamanya akses orang lain kepada kereta Yusuf Rauta pada waktu kejadian tersebut. Pihak pegawai penyiasat juga gagal untuk menyiasat dengan jelas penama-penama yang telah diberikan oleh Yusuf Rauta dalam pembelaannya, dalam keterangannya, dalam percakapannya, termasuk nama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini Mahkamah buat keputusan kes tidak kukuh, Yusuf Rauta bebas dan lepas. Saya amat berterima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan untuk saya, untuk yang memberi sokongan yang hadir, juga mendoakan sokongan kepada peguam saya, kepada keluarga saya. Saya rasa kemenangan hari ini adalah untuk semua rakyat Malaysia. Saya nak mencari keadilan. Saya disalahi, dianiayai, dilakukan macam-macam. Tetapi di hadapan anda semua adalah seorang lelaki muda yang berani berdiri dan menyatakan dia akan lawan kezaliman.